dalam kalangan pelajar sekolah SMKA Tun Mustapa papar di mana mereka menoreh lengan sendiri menggunakan pisau kata. Saksi pelajar ke-13 memaklumkan di hadapan Coroner Amir Shah Amir Hassan bahawa semasa beliau berada di tingkatan 1, beliau pernah melihat beberapa rakan dan pelajar dalam tingkatan sama melakukan amalan itu. Saksi berkata semasa dia junior, dia ada nampak beberapa rakan saksi dan pelajar batch saksi membuat amalan barcode. Amalan barcode ini menunjukkan luka di tangan dan dibuat dengan menoreh di lengan menggunakan cutter. Amalan tersebut biasanya dibuat sendiri oleh setiap pelajar dan biasanya tidak ditunjukkan kepada rakan lain. Saksi sendiri berkata dia ada membuat barcode dan dia buat kerana terikut-ikut dengan trend batch rakan. Dia pernah membuat barcode sebanyak 3 kali. Beliau turut memaklumkan bahawa guru dan warden sekolah mengetahui tentang kewujudan amalan tersebut, namun tidak pasti bagaimana pihak sekolah mendapat tahu. Kiamat. Barcode untuk kasih luka tangan sendiri? Kau pakai kata? Berdarah tu, sakit tu. Dalam pada itu, saksi pelajar ke-13 turut mendedahkan bahawa beberapa ahli kumpulan pelajar dikenali sebagai Circle 19 pernah dipanggil guru disiplin dan kaunseling atas salah laku di asrama. Saksi itu Habislah Circle 19. Terbongkar semua rahsia dalam mahkamah. Ini adalah rahsia terbaru tentang prosedur inkuit Zara kerana Circle 19 yang menuduh Zara mencuri. Mereka kepung Zara sampai Zara menangis. Mereka fitnah Zara. Now, pelajar saksi terbaru, saksi kanak-kanak. Sebab tu bila kes Zara ni sudah ada disiasat oleh hakim dan mahkamah, tidak ada yang terlepas sebenarnya. Kau pusinglah macam mana pun. Dalam pada itu, saksi pelajar ke-13 turut mendedahkan bahawa beberapa